tani bersama kami di Brunei untuk kalian ni. Untuk bersama dengan bis kita berkongsi. Kita ni ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Puan Nur Syahmun binti Haji Awang Matasan, Pegawai Psikologis Klinikal Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Puan kerana sudi di pagi ni di sini Brunei pagi. Di luar negara pun pagi juga tapi subuh. Alhamdulillah ada boleh hal. Terima kasih John kerana menjemput. Sudi menjemput. Baik. Dan seterusnya ialah bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Dayang Masrianti binti Haji Awang Mashur, Ketua Unit Perkhidmatan Kaunseling Bahagian Pentadbiran Jabatan Pengajian Islam. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Hajah? Alhamdulillah sehat. Sehat ah? Mental sehat, Physical sehat. Alhamdulillah. 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 Awak jarang orang bertanya. Bersama mentor kan, mentor saya sebelah saya. Masya Allah. Mesti saya menyentuh je pasal mental itu. Tapi jarang orang beritahu sihat mental, fizikal itu. Dan jarang orang bertanya kesihatan mental. Saya menjawab lah. Yang ditanya itu dalam hati kan. Okey. Akhirnya mental dan fizikal sihat. Kita bawakan lagi di hujung sana yang tidak kurang handsome-nya daripada saya. Yang Mulia, umur lebih kurang juga kami ini. Yang Mulia Ustaz Afiq Jazimin bin Imran, Pegawai Pelajaran Ma'had Islam Brunei Jabatan Pengajian Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Suara Ustaz Toto parah apa? اليوم نتكلم باللغة العربية أو باللغة الملايوية أستاذ؟ بالملايوية. بالملايوية ما أحسن. إن شاء الله. Tadi cakap Melayu. Tadi Ustaz nak mau cakap Arab. Kalau saya cakap Arab, kita Arab maklum jadinya tu. Baik. Alhamdulillah. Ada buka. Lambai-lambai lo. Ada buka kamera. Terima kasih. Lambai-lambai. Lambaian tanganmu. Hilang terus. Tapi ada hujan sana. Lambai lo lambai. Okey, terima kasih. Teruskan bersama dan kami insya-Allah bagi memberkati acara kita ni pada pagi ini dan subuh di Mesir, lagi subuh di London. Tani akan sama-sama, bis kita juga di sana, kami melihat bibir kita tu. Sama-sama membaca Sayyidul Istighfar dan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Ustaz Afiq Jazimin bin Imran. Silakan Ustaz. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى حضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih Ustaz. Afwan Ustaz. Alhamdulillah. Tani akan membawakan tajuk podcast ilmiah kita ni pada kali ini ialah mengenai dengan menanai amanah, penjagaan kesejahteraan minda dan emosi. Kita bersedia sudah sana? Bersedia? Alright? Okay? Alhamdulillah. Baik. Untuk memulakan perkongsian Tani pada pagi ini, Tani persilakanlah Yang Mulia Puan Nur Syahmun
untuk berkongsi mengenai dengan tajuk kita ni pada kali ini. Mengenai amanah penjagaan kesejahteraan minda dan emosi. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabahul khair, selamat pagi, good morning. Good morning. Kepada semua penuntut-penuntut di luar sana, alhamdulillah. Sebenarnya perasaan saya lah, kita pulang dulu yang mengandungkan. Tapi tak apalah, saya mengambil Salah. alih sekejap jadi Salah kata moderator. Salah kata dia. I think sebelum tadi move forward, izinkan saya berkurapat rapat dengan habis kita, bercerita dengan kita, berkongsi barangkali ilmu dengan habis kita semua di luar sana dengan menggunakan bahasa Melayu Brunei and English. Taruh sudah keluar N-nya tu. And English. And English. Itulah. I do will. Now, I think to set the apa kita ni punya tajuk tu satu tajuk yang besar. And ini kurangnya pentingnya, so I think to set the mood lah for kita ni punya podcast hari ni. Yes. Yes. Keluar terus. Nombor lah Ustaz Jajai. I think if we can tanya dulu apa yang difahami oleh pelajar-pelajar di luar sana, penuntut-penuntut kita ni di luar sana, akan apa yang dimaksudkan dengan kesihatan mental kali. If we can actually open that up, that question dulu kali tu Najia. Tadi. Okay. Tadi akan berinteraksi bersama bis kita seperti yang kita tadi awal. Bis kita sediakan handphone bis kita dan scan QR yang tertera di scan bis kita masing-masing. Scan dulu. Okey, kami bagi masa pasal dia leaking kali ni ya. Tapi kami bagi masa dalam kiraan yang tadi kira. Tapi sempat bah? Sampai belum show tak? Show sudah. Okey. Boleh scan? Scan sudah. Kalau sudah, tani terus ke first question ataupun macam mana? Teruskan ke tani bertanya. Okey. So, ini soalan saya pula untuk membuka mukadimah ke tani lah pada pagi ni. Apa yang habis kita faham mengenai kesihatan mental? Cuba tak kita kongsikan. Cuba habis kita jawab dulu. Tani kan melihat apa yang habis kita faham mengenai dengan kesihatan mental. Okay. Type. Three participants typing. Okay. Sebenarnya ada jawapan salah. Ada jawapan salah ataupun jawapan yang lurus. Ada yang lurus lah. Yang salah adalah. Ada salah. Can try and share apa yang habis kita faham lah. Pastinya ada salah lah. Habis kita pintar. Emosi yang stabil. Kenapa yang ada keluar sini tu? Salah kali saya ni. Okay. Happy inside and outside. Kestabilan emosi dan minda. Pemikiran yang positif. InsyaAllah. Terbaca, but okay. Tenang dan riang, pemikiran positif, healthy lifestyle, without stress. Okay. Lagi ramai ikut, lagi ramai. Teruskan. Kami tenang dan riang. Saya suka tu tenang dan riang. Happy going person. Dapat mengawal emosi. Saya baca dia. Emotional. Healthy lifestyle without stress. Ya. Dapat mengawal emosi. Mana lagi? Kemana-kan ni? Ke kiri, ke kanan sudah. Jiwa yang tenang. Apa tu? As-sa'adah. As-sa'adah. Mabsud. Mabsud. Sa'adah. Gembira. Mabsud. Gembira juga. Okey. Aqlus salim. Okey. Ruhiyah. Ruhiyah atau ruhfin? Okey. Kathiratul istighfar. Wa ba'din insyaAllah.
Ini apa yang harus kita faham dulu dengan kesihatan mental. Itu bahasa Melayunya. In English, Mental health. mental health. Dalam bahasa Arab, Abun Salim. Al-aqlu dia. Al-aqlu, akal. Sebab ada ibaratnya kaifa aql? al-aqlu salim fil jismi salim. Salim. Akal yang sehat di badan yang sehat. Okay. Oh, alam saya cakap Arab tu, Arab makdam tu jadinya. Okey, 34. Apakah habis kita saja berada 34 orang? Kami mau ramai lagi. Kami kami akan stop 50 jawapan. Belum kami puas hati ni. 50 jawapan. Boleh balik kata. Kena counter kalau balik-balik. Tidak apa? Inahan. Rasa sama ya Sama punya orang. sama ya punya banyak. ideas. 34 tu participant tak? Hmm. Even though yang balik-balik menjawab, masih still 34. Dah. Okey. Kami mau 30 berapa tadi? 50 tu dah patah atau menunggu. Ya. Sampai 40 lah 40. Lagi 5. Kami mau ada 5 lagi 5 yang menjawab. Kurang apa tu? Macam mana kan boleh ya detail kan ya? Ini Ya. the yang the catch-nya the The words. catch-nya words saja. Yang Dapat dilihat dia punya full Full. in words nada apa? Pandai kontrol emosi. Okay, good. Syukur. Tandaan, sehat. Apa? ni macam mana bah? I mean, diorang membagi in sentence tapi dipecahkan oleh the apps. Dapat dilihat kata sebenarnya. Ia punya Full full sentence. Ini ia mengambil saja keyword. reda. Oh, Balar kata. reda, sejahtera. Kalau melihat ia punya full apa namanya itu? Jawapan berayat lah, berayat. Positive thinking. Tapi alhamdulillah usulnya semua yang positif pulang Yang mengenai positif. kesihatan mental. Apa yang harus kita faham mengenai dengan kesihatan mental. Kita yang orang faham tu ialah mengenai dengan lebih banyak menyentuh kepada emosi ni puan yang tenang, sejahtera, positif, apa lagi tu, akal yang sehat, minda yang stabil. Jadi daripada jawapan-jawapan yang tadi terima ni puan mungkin boleh dijustifikasikan dan terus memberikan perkongsian. Tu nah, ada yang berayat tu. Tu nah yang berayat nah. Macam mana tu? Tu emosi yang sehat. Huzon. Qanaah, masya-Allah. Qanaah. Tenteram. Healthy mind and apa tu? Kesejahteraan mental. Wellness. Mood saving. Swing. Mood swing. Mata. Kayaknya mesti pecek ni lepas ni. Alhamdulillah. I think we can start Alia. Alright. So alhamdulillah daripada yang kena kongsikan atau bes kita kongsikan itu memanglah indah jauh dan alhamdulillah juga banyak lebih berunsur positif. Sebenarnya kalau tadi cakap pasal mental health ataupun kesihatan mental ni definisinya yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam tahun 2022 punya definition. This is the latest definition yang diorang sharekan, diorang kongsikan. Kesihatan mental itu adalah tahap kesejahteraan diri seseorang individu. Selalunya orang mau bercakap ni pasal kesihatan mental ni, pasal banyak stigmanya. Tapi sebenarnya ia kata ni punya tahap kesejahteraan diri. Alright, kesejahteraan diri ini sama ada dari segi mindanya, dari segi emosinya, dari segi persekitarannya, social artinya apa, environmentnya. Okay, so disukat dengan tahap kesejahteraan diri kita ni dan disukat dengan apabila kita ni dapat merealisasikan potensi diri kita ni. So our self potential, dapat kita ni realisasikan ataupun kita ni dapat kita ni jangkaui. Itu satu. Dua, dapat kita ni tangani apapun jua masalah yang melanda hidup kita ni.
Alright, so jangan cakap aku pernah stres, for example. Aku pernah tertekan. Itu indah. Kita ni dalam hidupan ni memang benar Akan berdepan. akan berdepan dengan rintangan, akan berdepan dengan dugaan. Itu part and parcel. Dan sebagai seorang Islam, memang kita ni akui ya. Betul. Itu part of the test, right? Okay, so kalau kita ni dua tu tadi ya, potensi diri dapat kita ni capai, dapat kita ni menangani stres kita ni, okay. Yang ketiga, dapat kita ni belajar ataupun bekerja secara baik. Dan yang keempat, sukatannya ya, kalau habis kita mampu dapat menyumbang kepada masyarakat di sekeliling. Now, kalau kita empat-empat ini terdapat lah ni kita ni, ada pada diri kita ni, so kita ni dikatakan mempunyai kesihatan mental atau kesejahteraan minda dan emosi yang baik. Alright? Okay. Kurang saja satu atau dua, mungkin dikatakan kita ni mempunyai masalah itu baru isu kesihatan mental or mental health issues. Alright? Okay. Even So, 1/4 tu. we are said Symptoms to je have, lah. okay. So kiranya macam India terdapat menangani stres, right? Yeah. So ada yang 3 tapi dia dapat menangani stres. So artinya itu kita dikatakan mempunyai masalah ataupun isu kesihatan mental mental health issues. Now, if semua yang dah ada, tu benar tak sudah tu sah sudah mempunyai ataupun kita ni berkemungkinan lah mempunyai penyakit mental. So it's two different things. Selalunya kita ni orang malah bercakap pasal mental health ni ditemukannya, dirangkumnya semua. Tapi alhamdulillah tadi pelajar-pelajar dah ada mention about depression, dah ada mention about schizophrenia, dah ada mention about anxiety, dah ada. So I think faham kalau tadi bercakap dengan mengenai kesihatan ini, ia menyeluruhkan bukan saja physical health, ada juga mental health. So mental health ialah tahap kesejahteraan minda dan emosi kita ni. Now, right? So kadang-kadang boleh diibaratkan macam satu garisan ataupun yang kita ni continuum, one continuum. So di mana one area tadi yang I said semua empat-empat itu sukatannya terdapat. We have all those fours. Okay. So artinya kita ni mempunyai kesihatan mental yang baik tadi I said. So kadang-kadang kalau kami supaya senang, kami pakai traffic light supaya orang tahu. So that's green. When you're green, everything is good. Alhamdulillah, everything is terjaga. Tetapi lumrah kan hidup kadang-kadang ada stres. Stres tadi could be macam para pelajar penuntut barangkali exams or hafalan, menghafal ke ataupun masalah keluarga ke, masalah kawangan ke. So it's stressful kan. So when we melalui perkara itu, when we are feeling stress, shift sedikit daripada hijau tu ke tengah-tengah where we say kuning. Kuning, right? So and then kalau tadi kuning ni yang penting ni. Kita ni tangani. Orang jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Because kalau sekali kita dibiarkan, kalau tadi biarkan yang kita ni kuning memanjang, tidak ada kita ni tangani ataupun tidak ada kita ni cari solusinya, ini boleh meningkatkan resiko seseorang individu itu untuk mengalami penyakit mental, which is the red side. Okay, faham tadi kata saya traffic light hijau yang optimum, so good mental health. Okay. Middle ni mental health issues. Bukan penyakit mental ni selalu di sini ni stres, kurang makan. Ada tekanan lah sedikit. Ada tekanan. So kadang-kadang payahkan tidur. Okay, so we call this mental health issues. Alright. Now, if we don't look after di sini ourselves, it will shift us to the paling ujung yang negatif lah ataupun yang kami zone merah, penyakit mental. Now, this peluang semua orang dari tengah-tengah hari kemari tu. Indah juga semua orang dari hijau terus ke merah. So ia berperingkat. So because perkara ni indah berlakunya orang sehari dua. Selalunya lama maksud saya tu ambil masa. Mengambil masa. Okay. So kita ni like I said dalam hidup ada pasang surutnya, sometimes hijau, sometimes kuning, and kadang-kadang ada yang merah. Alright, itu lumrah kehidupan. So it's one way to check with one another. Contoh Najia. Okay. So macam kalau saya bertanya habis kita, hari ni kita apa warnanya? Bukan purple baju. Kejap saya tu purple. Baju pun nak baca pikiran kita tu. So it's either hijau, kuning ataupun merah. So I think barangkali again to ask habis kita semua, maybe I can ask orang yang berada pelajar-pelajar yang berada di luar sana. And orang di dalam bilik ni juga kali
Okey. Bertanya, Tadi teruslah. bertanya. Apa? Yang fizikal, yang ikut secara fizikal dan juga secara maya, Yes. bolehlah scan QR QR code code atau lagi sekali. Okey, dan nah. seperti yang tadi Puan cakapkan, itu adalah traffic light dan sambil-sambil tu Puan boleh explain lagi sambil-sambil diorang memilih apa? So, di mana Hijau. tahap kesihatan mental Auda pada masa ni ya. So, hijau tadi yang I said, di mana kesihatan, kualiti kesihatan mental kita ni ataupun kualiti ataupun tahap kesejahteraan minda dan emosi kita ni berada di tahap yang optimum. Macam tadi yang saya katakan, the sukat-sukat itu semua kita ni terdapat, semua kita ni orang penuhi. Tapi ada kalanya kita ni merasa tu hijau tadi So kalau Okey. kuning kita ni sedikit terjejas. Sedikit. Mungkin ada masalah kah yang difikirkan, sama ada mengenai ada orang pasal belajar tu kalau penuntut barangkali ada Istilahnya betul Puan macam demam periksa. macam itulah macam demam periksa Ah. ataupun mungkin orang membubut deadline kan menyiapkan assignment kadang-kadang ada je tu boleh stres juga so kalau kita ni merasa sedikit tekanan kadang-kadang rindukan keluarga di rumah kali macam itulah it can also affect us so that is kuning dan kalau oranye ni kalau kita ni benar-benar terjejas kalau rasa kita ni macam yang orang ngalih tu terlampau ngalih. Ada orang barangkali gagawati ataupun yang orang urititis lah kali worry pasal exam sampai mengganggu functioning yang kita ni fungsi kita di sehari-harian. Ada orang macam payahkan tidur kan kalau hanya payahkan tidur sehari dua itu boleh lagi dapat diterima. Ini rupanya limpas 2 minggu sudah dia tidur. Masya Allah. Ataupun indah ia berselera makan limpas dari 2 minggu. Kami punya sukat-sukat 2 minggu 2 minggu. So anything that's over than 2 weeks itu we call it clinical ataupun jadi penyakit sudah tu bukan lagi isu. Isu ni boleh lagi ditangani dengan kita ni sendiri. Tapi kalaunya menjadi penyakit itu memerlukan itulah perubatan ataupun sokongan profesional Rawatan lain-lain lah. macam itulah So okay, I can see active poll pula tadi tu so we can see a lot of people almost sama lah kuning dan hijau dan ada yang sedikit terjejas orange yes but then merah tadi yang aset mengalami gejala penyakit mental. Tapi daripada tadi jawapan yang saya terima ni Puan kuning mengatasi hijau ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan Ani normal pulang kita biasa. nada merah Nada merah alhamdulillah. For me this is thank you so much for sharing pasal memang benar kita ni orang idahkan selama-lamanya hijau memanjang. hijau manjang. Kalau orang tu bercakapnya aku dalam hidup kau ni hijau memanjangnya macam everything is good. Dah pernah ku maaf saya Bukan pulang. incredible hak lagi ada hijau manis sekejap. Ai. Incredible hak. Kalau dia marah dia hijau. So tadi kuning itu memang perkara yang lumrah bagi semua kita ni. Mesti kita ni accept that. Yes. So in balance lah hanya kita ni kali tu. Kalau hijau sentiasa tu alhamdulillah. Kalau kita ni memang ada saat-saatnya kita ni orang hijau tapi ada juga saat-saatnya kita ni kuning orang bukannya kita ni yang kuning jaundice bukan maksud saya tu berada di zon kuning so sedikit terjejas. Yang pentingnya dalam semua ni kita ni tahu macam mana untuk orang menangani agar kita ni dari berada zon kuning itu dapat menaikkan kembali ke zon hijau. Ya indah stagnan indah ya tahan-tahan tu macam kita ni pun sendiri tahulah. I'm sure pelajar-pelajar di luar sana pun faham. Like I said tadi kehidupan ni kita ni memang ada pasang surutnya. So sometimes we feel good, sometimes we feel a little bit down. But tahu di mana sukat-sukatnya macam dia terlampau lebih daun kuan ini. Macam itulah I need to push myself back up again. Macam itulah. So itu yang penting. Jadi this is alhamdulillah yang penting juga yang tadi tahu barang ni bukannya forever and ever stuck. We can actually move. Waima orang dari yang merah, zon merah. Ini dia pulang ada, alhamdulillah. Tapi boleh juga dengan sokongan orang menaikkan ataupun orang memindah dari zon
sekiranya merah ke oranye, lepas itu ke kuning dan ke hijau. Itu Artinya ia karakter boleh poster. berubah tu puan. Kalau Ah. sekiranya dalam satu masa ni ia tertekan dengan kehidupan yang puan cakapkan tadi, environment tu mempengaruhi correct. kesihatan mentalnya tu. Oh. Sekiranya ia satu ketika tu ia berada arah zon merah. Hmm, Jadi ia boleh naik sampai ke hijau tu. boleh. Tapi seperti yang puan katakan, mengambil masa lah. Mengambil masa dan memerlukan sokongan yang amat kuat dan padulah hanya kita ni ya. And selalunya mesti dari semangat diri ataupun motivasi orang itu juga. The person needs to have insight. Ia mesti sadar, aku ni di tempat ni. Kadang-kadang ada orang dah sadar. Orang lain melihat, macam Nah, apa kesubulan ni? Cuma itulah tapi ia perasaannya biasa saja ada juga. So insight is important and the sokongan and support circle itu is very very important. Artinya penting juga peranan kawan tu kali ya, puan. Kawan-kawan yang melihat kalau macam ada si bro-nya tu sugul, yang sis biasa ceria, datang hari tu diam, yang hanya munung, hanya manjang. Yes. Jadi sejauh mana tu puan? Belum lagi tadi kan next one. Belum. Saya melihat tu macam macam tadi sikit ni melihat Ramai-ramai kan. Ramai-ramai ya bersama dengan kawannya tu kawan-kawan. Yes. Kadang-kadang itu tu kawan ni sejauh mana ni puan yang eksternal ni boleh membantu ia mencapatkan lagi prosesnya pemulihan ke arah merah naik ke oranye dan hijau seterusnya tu. Okay, I think sebelum saya menjawab, ingatkan saya kalau saya terlupa atau terbabas daripada soalan kita tu. I think mesti juga kita ni tahu kenapa penting kita ni menjaga kesejahteraan minda dan emosi kita ni ya. It's because ia terkait rapat dengan 4 perkara. Satu, how we connect with one another. They mention pasal kawan ni, ingat tak pasal connection. Awal tanpa rupanya. Okay. Jam awal. Terlumpat. Okay. So it's important because kalau kita ni mempunyai kesihatan mental yang optimum tadi tu yang saya masukkan itu, it helps us to connect better. Artinya hubungan kita ni tu lebih terjaga. So sama ada hubungan hablum minallah hablum minan nas ya. So hubungan kita dengan Allah lebih terjaga, hubungan kita ni dengan manusia sekeliling kita ni lebih terjaga, hubungan dengan teman-teman, kawan-kawan, kawan serumah, kawan sekuliah, dengan keluarga, dengan pensyarah, supervisors. So orang yang mempunyai kesihatan mental yang utuh, yang optimum tadi tu, terjagalah juga connections-nya. Okay? Bukan saja dengan manusia, like I said tadi, hablum minan nas, hablum minallahnya pun terjaga. Alright? And then it's easier juga untuk orang itu memahami antara satu sama lain. Okay? So to connect. The other thing is to function. It helps us to function. We need good mental health to function, untuk berfungsi sehari-hari, menjalani kehidupan ini. Alright? And then yang ketiganya, to cope. Like I said, untuk menangani liku-liku kehidupan ini. So and then paling last, to thrive. Okay? Untuk kita orang meningkatkan pencapaian diri, untuk kita lebih berempati dengan orang lain, lebih memahami, all those terkandung dan terkait. So that's why tadi berbalik soalan kita, ingat saya, pasal friendship ataupun sokongan circle of support ini, ianya penting. Boleh mengimbangi. So kalau sekiranya orang itu tadi macam mengambil contoh yang kita mention, makin sugul, makin menjauhkan diri, kawan-kawan anda yang merakit dan membawa balik, meningkatkan lagi semangat orang itu untuk lebihnya orang berinteraksi dengan yang luar. Jangan dibiarkan, Jangan dibiarkan. And then you don't have to be expert dah payah jadi seperti saya jadi psikologis, dah payah. Ini asal saja kita ni jangan camah matanya kita ni so when we see our friend barangkali kawan kita ni menjauhkan diri. So kadang-kadang habis kita serumah kan, tadi ada di atas di bawah. So usually students lah, kalau ni based on my experience pulang ni ustaz, maybe ustaz lebih cerita, tapi saya bukan di Mesir, bukan di tapi di tempat lain lah. Di satu tempat yang tidak dapat di disclose. Sometimes we have gatherings, right?
Kadang-kadang kita ni manggil kawan-kawan untuk makan sama tani ataupun ke mana ke beriadah sama-sama. Kalau sekali dua yang menolak, macam okeylah. Okey sikit Barangkali lah. sibuk lah. Banyak kerajanya adakan dia tu je dibuatnya. But kalau sekiranya seseorang tu kan, kita ni notice antara kawan-kawan kita ni, makin lama makin kurang joining kita ni. Macam awak terasa betul ah. Awak. Macam mungkin Selalu rapat, menyendiri. awak menyendiri. Di bawah makan pun, aku masak ni, special ko. I know you like it. Tapi in the mau. Oh. Jangan tanya, it's okay. Tadi tahu, tadi terasa kan. So, the least yang you can do, okay, paling sedikit, paling minima, tanya kata, are you okay? Kabarmu kan, macam tu bah. So jangan, kadang-kadang ada pernah setengah pelajar yang saya itulah bercerita lah, Ya. mana kami mau mengacau banyak. Kadang kan siap busy body. Macam tu lah. But no. Kita ni hidup di luar ni, itu ni. This is our, apanya orang? Kawan tu kita family. Kita family. Kawan tu kita datang sana. Correct, lurus. Itu circle of support kita ni tu. Hmm. So, mesti ada. Kadang-kadang mereka tahu, jangan tahu orang lain. Barangkali kita ni yang memerlukan. So, kalau kita ni yang memerlukan, kita ni minta tolong kepada yang you trust. Jangan terus-terusnya orang diamkan. Kalau ada perkara yang menyusahkan hati, menggagaukan hati, menstreskan diri, itulah. Jangan terus-terusnya orang isolate yourself di bilik apa tu. Sehari, like I said, sehari dua okey. Tapi kalau berlarutan, itulah yang patut kita ni jaga-jagalah. So again, pentingnya fungsi circle of support golongan rapat yang, kawan-kawan yang rapat untuk memberikan ada di support. sekeliling ni. Yes, the social support itu. Berperanan tak? Baik. Baik. Penting. Tu bis kita yang merapat-rapat dengan kawan-kawan atau kita Cari tanya. bisa yang ramai-ramai. Ada banat sudah sana. Hello, siapa banat sana? Kita tanya kawan-kawan sebelah tanya, are you okay? Are you okay today? Nampak interaksi. Alhamdulillah. Okay. So, Okay. barangkali okay. boleh tadi tanya kali. Because saya tadi dia dapat mengkongsikan, boleh pulang sebenarnya. Tempat saya belajar. Barangkali Ustaz sekali lebih. Tempatnya di mana? Alhamdulillah. Dengan 4 season lah juga. 4 season je lah. Kalau tak boleh ke Cairo ke mana je merasa, tapi bukan jalan cerita hidup saya lah. Kalau dulu mula-mula my first degree was in UK. So for 4 years di sana, and then balik ke Brunei, and then menyambung lagi for my clinical placement lah, dan my masters di Australia. So culture tu kadang-kadang itu lain. Culture di London di UK lain, berubah-ubah. Culture di Australia lain, culture di Brunei apatah lagi tu Jadi ani jo kadang-kadang boleh orang menyebabkan pertukaran zona tu dari hijau ke kuning ataupun orange dan ke merah tu kadang-kadang itu juga memainkan peranan lah, ada impaknya juga. So again your social environment itu is important lah. Jadilah. Baik. Kalau macam tadi kan bercakap sekarang sedikit perkongsian mengenai dengan tips menghadapi peperiksaan atau, tapi sebelum itu terkedohong tadi bersama dengan Ustaz di ujung. Ustaz, kalau pengalaman Ustaz Basat apabila tiba musim peperiksaan atau apa yang, tapi sebelum itu kalau macam tiba peperiksaan atau Ustaz, di mana zon Ustaz tadi tu? Antara 3 warna tu. Di antara zon tu. Sekarang? Enggak. Masa kalau diingatkan dulu masa periksaan tu dulu bah. Adakah masa sepanjang peperiksaan sentiasa hijau? Anu kana itu dari yang lain itu. Tapi kalau saya terus terang lah. Terus terang. Terus terang. Kuning, zon kuning. Oranye. Kuning oranye. Kira ada sedikit stres, sedikit lah. Ada stres. Kemudian mengejar masa. Lepas tu ada sifat
procrastination, Oh. kami melambat-lambatkan. Tapi alhamdulillah benda tu yang dah lama. So di zone orange, kuning tu, jumpa kawan. Dia tolong tanya kawan. Ini bisa ini Ustaz ni. Mengagar. Agak saja. Ya. Oh. Kadang rugi diri sendiri. Nah. So minta kawan, minta share notes, belajar sama-sama. Ngam masa di UNISA, saya hostel. Tinggal di hostel. Hostel. Okay. So dia punya bi'ah tu kira adalah untuk belajar. Kemudian ada bi'ah untuk kira bersosialisasi kan. Supaya ada kemurungan, ada stres. Kemudian kadang-kadang saya jumpa pensyarah di bilik guru, bertanya macam mana ni Ustaz? Macam mana ni Ustazah? Kan? So, tadi cuba fikirkan cara-cara untuk tadi macam mengurangkan zone tu kan. Macam transisi dari orange ke hijau tu kan. Dia bukan senang. Tapi perlukan usaha. Ngam lah tadi dia kata Puan Atta, connection Atta. Artinya kata ni macam tadi Ustaz tu, ia bersama dengan pensyarahnya yang bertanya. Kadang-kadang tadi takut bahawa bertanya. Macam tanya Ustaz ni bisa. Takut belang gagar. Itu. Masalah. Tapi beranilah sebab kami akan mencari kebenaran. Kan? Kalau dibiarkan, lama-lama tenggelam. So bahaya. Tapi kadang-kadang itu tu. Saya nak bilang tahu ni daripada cerita kawan-kawan. Kanak-kanak. Kanak-kanak kau. Kepengalaman sendiri tu. Kedapatan tu berapa umur kita? Kedapatan tu Macam dia takut tu dia bertempat takut dia akan bertanya dah. Contohnya macam pensyarahnya takut jadi daripada disebabkan ketakutan itu, jadi mungkin banyak ya anak tu bebanan tu kan, bebanan ya satu setiap hari sudah ya kurang faham. Jadi apabila ia meleraikan itu ditanya kenapa Indah bertanya discuss dengan kawan ke apakah takut malu. Ini yang menyebabkan lagi ia apa tadi tu terasa beban. Terasa beban. Jadi ia akan kali kerana puan tadinya daripada sisi daripada zone apa tadi tu? Kuning ia akan turun ke orange dan ke merah. Makanya akan turun ke merah. Kalau dia ditanganinya lah. Kalau dia ditangani seperti yang puan katakan tadi, artinya cara menanganinya kalau ia sudah tahu ia takut dan malu untuk berjumpa dengan yang the right person. Cubalah jumpa dulu dengan seperti yang Afiq cakap kawan dulu. Kawan yang rapat. Yang atau minta tangani tangani pun boleh jumpa. Tapi kalau benar-benar dia takut takut dia, tapi ia kan mau juga solusi daripada apa permasalahan dalam pembelajaran itu dia takut juga mungkin ada cara-cara lain kali selain daripada kawan ataupun Mr. Google. Sekarang internet moden. AI. Apa ada sekarang? ChatGPT. Buka telefon, tanya, few seconds ada jawapan. Tapi ialah kalau jawapan daripada sumber internet itu jangan 100% kami ikut. So perlu diteliti dulu, difilter mana yang lurus, mana yang salah. Kemudian kalau masih ragu-ragu, boleh buat jumpa pensyarah. Saya tak bagi tahu saya itu pelan. Saya tak bagi tahu katanya ni berjumpa dengan orang atau ia lain auranya lain auranya. Kalau tadi bertanya rasa seseorang berbanding dengan tadi tanya dengan AI apa ni ChatGPT ke apa kan anything yang AI inilah. So apa tadi tanya AI itu ini ada perasaan Tapi kalau tadi jumpa dengan orang ada perasaan. Ada feeling lah. Lebih itulah, lebih ada communication lah kata ni. So saya dapat melihat ia punya reaction and tadi ia pun dapat melihat reaction kata ni. Jangan saja muka tu ada subtitle lah macam. Ya kadang-kadang benda tu dalam hati kan. Kadang-kadang macam tadi takut tapi di muka nampak subtitle tu macam. Dia suka pun nampak tu kalau muka bersubtitle lah. Macam dia nyoal katanya macam kenapa kan? Kenapa kan? Macam okey, mata pun ke atas sudah. Kadang-kadang ia Ustaz akan share saja. Mungkin perasaan takut itu ada, tapi kadang-kadang perasaan malu je Puan. Malu itu kadang-kadang lebih mengatasi di atas satu
Jadi yang on the best itu macam malu bukan bertanya kau saja. Itah timbulnya orang Brunei berih-irihan tu. Macam kau saja tu jadi macam tadi perlu ada juga inisiatif untuk orang berani bertanya. It's okay to make mistakes. Macam memang dalam kehidupan pun juga tadi belajar erti hanya orang salah, lurus. Dari sana tadi dapat tadi belajar mana yang lurus, mana yang tidak lurus. Macam tu. I think if menambah juga like Teruskan. Saya dia pun dapat. Teruskan. kadang-kadang kita ni cara mengatasi rasa malu, cara kita mengatasi rasa takut. Ustaz kita ni fahami bagus untuk minta tolong orang, tapi sebelum itu macam ni pasal rasa takut ya. Yes. Tadi mesti fahami kita ni sendiri juga. Kadang-kadang diri kita ni sendiri juga. Ani lupa. Ada satu aktiviti tadi saya akan buat kan. Ani baru datang. Apa boleh lepas ni? Aktiviti itu lu baru expect. Boleh saya buat masa ni kali baru terkenang tadi. Habis kita semua pelajar-pelajar disuruh tadi kan membawa menyediakan paper or pencil or pen, right? Ini sebenarnya aktiviti awal juga yang akan saya tanyakan dalam habis kita ataupun kongsikan, suruhkan kita buatlah. Sediakan kertas, pensel ataupun pen. Cuba angkat. Angkatlah. Habis kita ready kan? Ready. Good boy. Ahsantum. Terus tu saya cakap maklum ahsantum. Kira macam orang kira tadi memuji student kan. So orang macam boleh improve. Orang try to be more better. So baguslah Ustaz. Alhamdulillah. Okay. I learned a new word today. Santum. So kalau ada paper saya tadi post-it ke apa, alright. So simple saja. I just want to see habis kita soalan saya pada hari ini kita ada sesi melukis sekejap. Lukiskan saya rumah. Draw me a house. House. Al-Bait. Yes. Jangan tadi Google kali. Ada orang Google ke macam mana usul rumah. Ada payah Ataupun jangan tadi buat rumahnya benar. Kan dilukis na rumahnya benar. Yang penting ada pintu, tabuk, atap. Rumah. Ke rumah. Kalau yang dia berpintu atau bertabuk apa tu atau rumah terbuka benar tu. Open house. So lukiskan rumah. Kalau barangkali bis kita yang berada di ada yang secara fizikal. Okay. Thank you Syah. Sana. Ramai je tu. Boleh melihatkan satu-satu tu. 4-5 orang je bis kita tu. Lagi satu saja. Ada lagi Tinggal serumah kali Ustaz. Lihatkan lagi. Satu rumah kan. Semua sudah siap. Tunggu dulu. Semua sudah siap. Cuba lukiskan. Masya Allah. Okay, itu rumah Syah. Okay. Lihatkan. Okay. Now. Lihat. Sorang-sorang. Ini rumah siapa tadi? Masya Allah Syah tu tadi. Okay. Ini ada rumahnya, ada atapnya. Lagi. Lagi ada lagi. Lagi. Jamil. Okay. InsyaAllah. Okay, lagi. Abdul apa tu? Abdul Apa tu di sini? Apa tu? Majid. Abdul Majid. Yazid Aiman Yazid. Itu apa dia nampak. Aku pakai kacamata. Kami ni ada yang bermata anda sedikit so macam paksa dia berangkat. Okay. Tu yang buat ada phone. Okay. Handphone. Kreatif. Okay. Bagus. Ada lagi? Ada tadi ada kereta parking siringnya je. Akhirnya ya cita-citanya yang mesti ada rumah, mesti ada kereta tu. Ada. Alright. Ahmad Ahyad. Masih. Bahasa rumah lukisnya ni. Ada yang Jordan ni, ada blur Ustaz. Belakang sikit.
Settingnya ada blur. Ini tetap blur dia juga. Okay. Fokus dulu. Oh, tu lagi je. Kami kan melihat rumah kita ni. Ahmad Ahyat. Lihat lo rumah, mana rumah lukis dia ni. Macam mana ya? Ya. Mana rumahnya? Ahyat. Nampak? Boleh lah. Ada pokok. Artinya orang ni rajin bertanam ni. Oh, very good. Oh, Itu Masya siapa Allah. tu? Rumah kampung air tu. Oh, itu. Ada air. Ada bukit di belakangnya. Bukit air. Bukit air kah? Air. Anggok air kan? Kampung air kan? Air. Air, okey. Macam mana tu? Okey, Alhamdulillah. Okay. Kalau kita lihat kan dari skrin habis kita, sama ataupun indah. Cuba tak angguk kalau rasa kita sama ataupun geleng kalau itu sama. Sama, lukisan habis kita. Indah, itu ada macam mana ya? Okey. Indah sama. Right, indah sama. Okey. Kenapa indah sama? Padahal arahan saya tu satu, sama saja untuk semua. Lukiskan rumah. Kenapa indah sama rasa kita? Okay. So a lot of reasons kenapa indah sama ni but obviously it's because of our different perspectives. Perspektif kita ni dalam kehidupan ni berlainan walaupun satu rumah, walaupun sama satu sekuliah. So everyone have their own stories. Everyone have their own upbringing. Didikan para ibu bapa. Everyone have different influences from dia punya social environment. Alright? Anita yang melainkan kita ni, okay? So soalan sama, lukiskan rumah. Tidak ada saya menyuruh lukiskan pokok, lukiskan air, lukiskan kereta, parking, lukiskan burung terabang atas atap, lukiskan saya chimney, nada. Nada kan? Tapi mengikut kreativiti dan perspektif kita sendiri. Alright? So that's why it's important for us to know siapa diri kita ni dulu. Mengenali jati diri kita ni dulu. And itu satu. Dua, you don't have to follow others blindly. Alright? Because kita ni semua orang ada perspektif masing-masing. Apa yang tadi perlu ikutkan? Okay. Kalau yang baik, kita ni ambil. So for example, Siano tu ada kereta parking. Lukisanku mesti juga ada kereta parking 3 buah lagi kau buat. 3 lagi. Tu ria terkadang tu bisa je tu. Seorang tu ada pokoknya. Environmentalist. I'm going to put that. Mengimprovekan diri. Sama lah macam kita ni kehidupan tadi belajaran ya. There is no one perfect way. That's what I'm trying to say. Kita ni sentiasa akan belajar. So berbalik pada soalan tadi macam kalau rasa takut tu kan. Kita difaham kenapa tadi takut mesti fahamkan dulu kenapa aku membuatkan aku takut ataupun malu ni. Yes. Once we understand, rupanya aku takut kalau berjumpa semua orang, takut ku yang marahi ke dia aku. Takut ku yang macam mengucapkan ke dia aku dia pandai, dia faham kah? Macam tu, nanti aku malu lah berjumpa orang. When we understand that, then we cari the solution. Alright? So jangan kita ni terus takutnya kita ni dibiarkan. Itu yang menjadikannya Ya kan rasa tebal lagi. Correct. Menebal rasa malu itu dan menebal rasa takut itu. So that's why first things first, it's okay. Kalau tadi rasa takut, first things first, accept it. Terimalah, okay aku takut. But what can I do to change this? So it could be macamnya Ustaz tadi, tolong kawan dulu, minta tolong kawan. Kalau ini pun beramai-ramai jumpa kawan, jumpa pensyarah, jumpa supervisors. So at least you have one step. Orang jangan terus lah merasa takut ataupun malu itulah. Ya biasanya kan sejam saja ceritanya. Itu Ada bah. Ya macam kalau especially kalau macam orang tahun 1 ni tahun 1 berada di luar negeri. Contohlah macam Tanah Ambil yang di Mesir pelajar tahun 1. Ya macam terutama sekali bahasa tu bahasa tu. Ini yang membuatkan dia benar-benar takut ni. Language barrier. Macam di UK rasanya cuma tu kali je macam ia kan bertanya takutnya macam lecturer tu tidak faham bahasanya. Kemudian ia takut lagi ia menerangkan makin ia lagi keliru. Ini selalu ni bermain daripada
perkongsian-perkongsian bersama dengan anak-anak yang berada di sana lah. Tapi it's true. Language barrier ataupun orang komunikasi barrier ke komunikasi ni memang selalu terjadilah. I'm sure barangkali Kalau macam Puan dulu macam mana tu Puan mengatasi? Tapi Puan memang awal start English atau very well. Indah lah. I won't say cuma tu lah. Kadang-kadang kita ni mesti mencuba what we call self efficacy itu dah tu kalau berfikiran positif macam tadi awal-awal banyak orang menaruh we try our best sajalah we try our best cuba keluar daripada lingkungan orang comfort zone tu alah bisa tegal biasa kan macam tu dah saya jadi guru adanya but you have to try it Indah kan selalu perfect pak. Macam itulah and then I think we must believe tawakul lah itulah Pun sudah kita tadi mencuba sedaya upaya then we tawakul sajalah. Allah tahu ni lepasan ni macam mana. Macam itulah. Pun ajar tadi jangan takut salah. Tapi buatlah salah itu sebagai apa tadi? Itu macam it's a part of kita ni belajar erti kehidupan itu. If kalau kita ni Indah buat salah, tani akan berperasaan yang tani itu sentiasa lurus. That's why we need community tu kan kadang-kadang untuk menegur kita ni. Macam jangan kadang-kadang ia macam berbagai puak banyak. Ada yang berani menegur, ada yang Indah berani menegur. Ada yang berani menegur itu just menjaga hati. Tapi kesian kan bila kiranya orang yang sebenarnya ia buat salah tapi tidak ada orang yang menegur, salahnya tu keberterusan. Sama macam tadi lah rasa takut atau kan berterusan kalau ada yang meluruskan mesti ada yang mendengar ni bapa macam it's okay to make mistake macam kita Masya Allah, subhanallah. Saya masih 35. Alhamdulillah. Nampak di sana. Tapi kalau dibandingkan dengan Ustaz atau cuaca, dia jauh-jauh kan tu, umur kami tu. Ustaz baru-baru lagi ni, baru-baru apa tu, orang masih apa tu, masih terbayang suasana belajar atau. Masih ingat. Fresh. Kalau dulu Ustaz ada rasa macam ni kan ni. Ini saya menyampaikan kawan-kawan yang anak-anak di luar negara ni. Itu dia orang kebanyakan takutkan kalau macam Ustaz dulu takutkah kami jumpa dengan pensyarah yang kami bercakap dengan bahasa Arabnya? Abah. Okey, sebelum tu saya akan beritahu masa di Nisa saya sempat program SAP di Jordan. Masa tahun 3. Okay. Jadi masa mula-mula first day, second day lah. Malam sampai esok paginya saya dengan 5 orang kawan ke uni untuk menguruskan tasjil madah, registration, kena membayar kewangan, fee. Bahasa diorang yang diorang gunakan bahasa AMI, pasar. So kami yang belajar bahasa standard, Fusha. Walaupun tadi cakap bahasa Fusha, diorang membalas bahasa AMI. Macam itik semayang. So, nada macam point bertamu tu nada. So, sana saya macam rasa macam apa dia buat ni? Dah tahu apa-apa ni. Kemudian saya pun cari student Singapura di sana. Dia tolong. Usaha. Usaha. Jangan dibiarkan. Saya ingat masa tu saya ke fakulti syariah. Tapi sebenarnya ke fakulti Suluddin. Salah fakulti Jumpa salah dekan. Saya tanya, macam mana nak cancel ni? Kan cancel madah. Elak, marahnya aku. Marahnya aku. Macam mana bunyinya marah tu? Dia belum tahu. Tapi itulah. Okey. Saya keluar. Jumpa kawan. Salah rektor ni. Salah dekan. Turun lagi. Cuma itulah. Jadinya, yes, memang kesilapan akan berlaku. Malulah jual lah. Malu lah. Tapi at the end of the day, ianya berbaloi. Kami akan mendapatkan ia punya orang. Mana yang betul, mana yang salah. Kami tahu bezakan kan. So, kalau malu, tenggelam lagi. Mungkin melarat kali second day masih perkara yang sama kan. Mengejar masa lagi. Macam tu. Ia akan berterusan tu. Ia akan seperti yang Puan tadi sama cakapkan, ia akan makin menapal. Beban tiap. Beban. Jadi bis kita jangan malu. Marah ya. Jangan malu-malu bertanya. Sebab apa?
orang yang berlusir atau berlari atau ia bermula daripada merangkak tu. Ia berangkak, pandai berjalan, jatuh bangun, akhirnya ia berlari. Jadi cuma tu jatuhnya belajar. Sayang, siapa yang akan bagi motivasi ni, Hana? Okay. Silakan teruskan. Baik, ada Tani bukakan satu soalan lagi. Satu soalan lagi sebenarnya. Apa nak? Untuk Tani bertanya habis kita. Yang semakin ke hujung semakin bersemangat bis kita lihat soalan tu. Macam hilang rasa mengantuk bis kita. Okey, di sana bagaimana cara Auda menjaga kesihatan mental? Bagaimana cara habis kita menjaga kesihatan mental? Tani akan lihat apa jawapan-jawapan bis kita. Gym. Tidur. Ke gym? Zikrullah. Sadar teh. Morning walk. Zikrullah, Masya Allah. Bai'ah yang baik. Morning walk. Jaga hubungan dengan Allah. Nama kita hablum minallah, healing, Bersukan. bersukan, Tidur. Tidur. Exercise. Tidur. Main game. hadir apa tu? Diri. Exercise, jogging, gym, main game. Shopping bini-bini tu Betul. shopping atau. Allah. Ikut bila lelaki. Kenapa jogging 2.4 km tu? Kenapa indah 3? Ada sebab kali tu? Tak. Mesti ada sebab tu. Ngupi. Ngopi ah. Ya. Buat matcha, Masya Allah. Okay, Masya-Allah. very good. Talking. Buat apanya? Buat Matcha. 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 Matcha latte ke Buat tu? matcha sendiri ada dengan brushnya kalian. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ada tu. Cafe hopping. Oh, ni. Ah. Apa? Call alay. Siapa tu? Okay. Baca Al-Quran. Oh, mendengar podcast kah? Masya Dengar podcast. Macam tu. Dengar hati. Call alay. Oh, Masya Allah. Banyak. Hebat jawapan tu. Alay. Alay adik Call kah? alay. Alay di rumah kah? Ataupun Adik kalian. adik Adik. Lalai, abang stres lainnya. Okey tu bang, ya. Relax saja. Alay nunggu di Brunei. Yes. Gardening. Exercise. Yes. La ilaha illallah. Call Menjaga Indo, kesihatan, ya Allah. jaga kesihatan mental. Balik kereta. Panding bapa tu, jangan sampai tak jaga mental tu baik-baik. Asal orang balik kereta. Indongnya pula yang mental. Bapaknya yang payah menjaga kesejahteraan tu. Oh, balik rumah yang Aduh. pelukis tadinya. Rambut tabal jadi nipis. Mana balik Brunei? Balik rumah yang ku buat tadi. Itu cita-cita. Bagus. Itu cita-cita. Balik Brunei tu, balik Brunei menjaga kesihatan. Okey, boleh balik Brunei tapi selesaikan tanggungjawab dan amanah habis kita. Jangan ke mana-mana. Kita nanti jawapannya daripada Puan. Okey Puan, daripada jawapan-jawapan ini Puan. Mungkin Puan Hajar Mas Ranti boleh juga kadang mengongsikan terus dengan macam mana berjalan seiringan Ketani menjaga kesihatan mental atau dalam masa yang sama Ketani juga menanai amanah amanah di mana kerajaan mengharapkan mencapai wawasan 2035 melahirkan generasi yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran. Jadi anggaplah habis kita di sana tu ada memikul amanah di mana untuk menjadi sebagai seorang yang terpelajar dan juga berkemahiran. Ini mungkin dapat disatukan nanti bersama dengan Puan Hajar mengenai dengan perkara ini. Silakan Puan. Siapa dulu? Puan Hajar dulu. Okey. Berjalan seiringanlah. Tani akan menghadapi peperiksaan Johnny. Apa yang perlu dibuat dalam masa sama tadi menjaga kesihatan mental Ketani. Okay, terima kasih untuk jawapan-jawapan habis kita tu. Masya Allah saya melihat hebat-hebat jawapan itu. Tapi ada yang saya tertarik iaitu call indong itulah. Call indong. Lepas tu zikir solat 5 waktu. Itu antara tips yang sebenarnya boleh kita ni ambil supaya Ketani itu sentiasa dalam ketenangan. Tani menjaga emosi Ketani lah. Kadang-kadang Ketani melipun indong ini
nyaman hati ke Tani bah. Tani minta doakan, Tani minta maaf, Tani minta restu daripada Bestia. Tadi Ustaz ada cakap katanya Tania tu memikul tanggungjawab kerajaan yang sudah kena bagi itu. Sama juga harapan Indong ke Tani untuk melihat anaknya berjaya itulah. Tu harapan diri sendiri, harapan keluarga ke Tani untuk melihat Tani berjaya. Jangan orang sampai di sana itu ke Tani take it as orang berhibur saja. Ya, boleh Tani berhibur tapi dalam masa orang tepat waktunya bila kita nikah berhibur tu. Kalau lepak-lepak sama kawan, mengupi-ngupi, lepas tu jalan-jalan, shopping, macam tu. Healing. Masa ni healing kan, mesti terdapat kerusi healing tu Puan. Macam Alhamdulillah dapat sudah. Terdapat sudah keluarga. Kalau bila sebut healing tu, boleh kan duduk sana ni disebut sebagai healing? Ada Mau healing. je porsi tu. Indah. Oh. Pasal tadi mau je keselesaan kan Awak. kalau healing tu. Ini ada vibe-nya betul. Ya tu orang ke Tani masing-masing Tani punya cara Tani tersendiri. Macam mana ke Tani kan handle Tani punya emosi, macam mana Tani kan handle Tani punya stres tu. Macam Puan Syahmun tadi ada cakap katanya itu impian masing-masing. Macam mana tadi kan mencapai. Macam mana ke Tani kan menghandle. Mungkin dengan call alai itu bila mendengar suara pun sudah cukup saya tu dah. Macam Assalamualaikum salam bang. Itu pun sudah cukup kata contoh. Contoh tu bukan pengalaman sebenar. Bukan pengalaman. Okey, anda ada pengalaman ada. Tapi kalau kena jawab macam tu pun aja kalau macamnya lawanya. Nampak. Itu kalau yang menyamal tu. Udah. Ya lain tu. Ya kalau bini-bini ya situasi. sikit. Situasi begitu. Okey, itu lain lagi. Cuma habis kita akan mendapati benda ni. Because kesihatan mental ni ke Tani yang sendiri handle. Ke Tani punya mental, ke Tani punya cara handle lah pengendalian tadi macam mana. Mungkin dengan beribu-ibu dengan kawan-kawan itu pun part of ke Tani punya cara untuk ke Tani menghilangkan terapinya. Itu mungkin boleh disambung dengan Ustaz kali. Masa Ustaz dulu berada di sana, macam mana cara Saya mau contoh tu lah, gym tu. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz dulu kalau macam stres-stres satu ke gym? Dulu kurus. Dulu Jadi kesan daripada gym lah. Okay, so itulah masa di Jordan. Sehari dia punya kuliah 3. Contoh average 3. So 3 jam. Start 7.30. Pagi. Pagi. Paling-paling habis 12.30. Okay. Kemudian ada masak kan tu. 12.30 sampai 12 PM kan. Ada masak kan. Apa yang dibuat? Tani boleh pergi dars, belajar. Tani boleh healing. Ataupun Tani boleh gym. So satu saya gym 2 jam sehari. 2 jam sehari. Kira itulah slow lah. Sebab free time kan. So 2 jam sehari, 6 kali 2 jam sehari, 1 kali sehari, 6 kali seminggu. Seminggu. Sehari saya setara. 1 cara. Patut masa tu lebih kurang. Kurang habis lah. Lebih kurang. Saya malas menunjukkan. Cuma yalah, kalau gym tu stres tu hilang tu. Sama je orang main bola kan. Pengalaman main bola. Dan lepak-lepak sama kawan, orang Singapura, Malaysia, Indonesia, Fatoni. Tani itulah berhubung, Tani sharing culture kan. So benda tu boleh buatkan walaupun seketika hilang daripada pelajaran. Tapi for a while sahajalah. Kemudian fokus semula balik belajar. Jangan lalai. Itu penting. Alhamdulillah. I think what I like di sini balance bah. Itu yang penting lah balance di antara physical health punya macam tadi ke gym, menjaga kesihatan. I like to see ni ada gardening, ada morning walk, all these things. Ni orang, and then at the same time ada juga ni orang atau dunia, ada juga akhiratnya tu bah. Which is penting. It has to be balanced. And this is how we're supposed to do. What we're supposed to do as a Muslimin. Macam solat 5 waktu, menjaga hubungan dengan Allah, itu penting. So I'm bukan
dari pula balah perspektif Islamic bandar-bandar macam apa kita di sini, more on scientific So segala gym, segala jogging, segala morning walk ni obviously that's towards healthy choices. Staying active, physically active. It's very important. In fact, kalau kami dari profesional kesihatan mental, perkara pertama yang kami syorkan untuk our patient, sebelum apa-apa, kalau sekiranya orang ni yang di zon merahnya, Yes. one of the first things, of course kita ni menjaga hubungan dengan Allah, tapi from our perspectives, ni naikkan ataupun cuba tingkatkan physical activities. So paling simple, brisk walking, brisk walk. Brisk walk. Jangan tan lama, 15 to 30 minutes. Jangan Saja tan 2 jam. Tapi 2 jam itu bagus. Bukan belum saya cakap ini bagus tu, Ustaz. I'm just saying the minimum. Minimum is 15 minutes. You know why? Because kalau kita ni membuat exercise, ada satu hormon yang akan meningkat. Kalau kita ni stress, okay, we have a lot of cortisol. Hormon cortisol ni iatah yang menyebabkan, kalau dulu Datuk Fadilah Khamsah ni pernah bercerita dengan saya personally. Hormon cepat tuanya. Kalau orang terlalu stres, cepat tua. So jangan pulang saya menyuruh habis kita keluar sekarang mencek ni stres setu semua. Macam itulah. Patut saya sentiasa muda. So exercise is the fastest way to reduce stress. That's why Ustaz tadi saya mengiyakan. Betul. Macam lurus tu. Artinya Ustaz, apa yang anda lakukan pada dahulu itu adalah satu benda yang betul. Betul. Berbaloi. So because cortisol tu, kalau kita ni exercise, cortisol tu dengan secara semula jadi akan turun. Dan apa yang akan naik adalah hormon endorphins. Hormon endorphins ni di dalam badan kita ni Endorphins. Endorphins. So endorphins ni ia boleh diibaratkan sebagai orang happy mood happy hormones. Happy hormones. So again, Fadilah Khamsah, kami cerita-cerita ni pasal aninya, datuknya, atunya, kalau saya kan Syamun, I will tell my clients-nya, atu hormon awet muda. Kalau rasanya kan mau awet muda, rajin tak berjalan, bukan berjalan shopping ni exercise, ke gym. So I like to see that, because kita semua is doing that. The other thing is, the importance of menjaga hubungan dengan Allah tu, solat, menjaga, menanai solat 5 waktu tu, it's very important because di sana letaknya barakah dalam masa kita ni. Right? So the beauty of Islam, we have these 5 waktus so that your focus can stay within subuh to zuhur, zuhur to asar, asar to maghrib, maghrib to subuh, maghrib to isya, isya to subuh. So all this is barakah. Menjaga keberkatan sehari-hari tu bah. So macam tadinya Ustaz you're mentioning ada free time, this is how I want to add on in between those times. So pentingnya kita ni menjaga keberkatan because one of the things selalunya students berceritanya tadi pun jula laut ni kerajaan dah ada masa dah ada masa. Jadilah Ya Allah, sibuk. Jadilah itu kadang-kadang bukan ni refleksi diri sendiri saya pula. Mungkin kurangnya keberkatan masa kita ni, mungkin kita ni terlewat melaksanakan solat di akhir-akhir waktu. Kadang-kadang bukannya awal-awal waktu. Mesyuarat didahulukan katanya. Kadang-kadang sama lah group work didahulukan daripada padahal long-long solat azan. So cari berkah tu dua-dua kita ni tanai, duniawi dan ukhrawi, Saya insyaAllah. suka tu Puan, tapi saya malas bercerita di sini lain kesempatan, tapi nanti kami akan buat edisi kedua. Dan berkah masa tu, Yes. kalau kata ni berkah masa ni, banyak baik perkara tadi buat, tadi akan rasa alim. Benar. Berkah masa dan ikhlas. Ikhlas itu penting. Rasa ikhlas. Okey. Kata ni sudah berbobot masa. Mungkin pelajar-pelajar pun akan hadiri kuliah. Seperti yang tadi janjikan, tadi nama kita janji. Di hujung ini tadi bukakan soal jawab. Kami cuma akan membaca insya-Allah 2 ke 3 soalan kalau sempat. Jadi soalan mana yang masuk dulu? Saya punya di sini slide on dia mau juga mungkin dapat di saja kali. Dipaparkan sebab
Saya ajukan mengusai lagi. Tapi apa? InsyaAllah. Soalan-soalan habis kita adalah soalan-soalan yang positif, yang benar-benar memerlukan jawapannya. Kami akan cuba menjawab 2-3 soalan yang akan dipilih daripada panel-panel tadi di sini. Kakak-kakak, abang. Layan saja tu perasaan kita tu lah. Kan begitu ibu-ibu, ayah juga ibu-ibu, bapak-bapak. Okey, abang sini kan jawab. Kalau Ustaz boleh tu Ustaz boleh panggil diri abang Boleh. Tak ada sama. masalah. Tadi sama kan? Boleh. Umur lebih kurang. Alat beza 2 tahun katnya. 2-0 kah? Ya. Laju Ustaz Dato'. Okey. Scan QR. Okey, kami ada satu soalan di sini. Tapi kalau ada, teruskan saya hantar soalan. Kalau sekiranya ada soalan-soalan yang dah sempat kami bacakan, insyaAllah mungkin akan dibuat part 2 dan macam mana. Okey, cara atau strategi untuk menjaga mental. Kalau tinggal di dalam rumah yang banyak penghuninya, contohnya 10 orang ke atas, artinya akan dapat 10 berakah. Sebab setiap kawan itu membawa berakah. Itu saya jawab. Silakan, Puan. Strategi untuk menjaga mental kalau tinggal dalam rumah yang banyak penghuninya. Apa masalahnya tu sebenarnya? Itu pula saya tanya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Tapi tak apalah. Saya akan tadi macam membubut masa, tapi we'll take the positive things. Now, like I said tadi, macam tadi punya aktiviti lukisan tadi setiap orang ni lain-lain personalitinya, lain-lain kreativitinya, Pola pikir pun lain. pola pemikiran lain. So mungkin kadang-kadang barangkali tu kali maksudnya tu. So mungkin bercanggah cara kita ni membuat satu-satu kerja. Tidak sealiran. Tidak sealiran. It's okay. Memang indah sanang. We will not say, I will not sugarcoat it and say sanang je tu indah. Walaupun lesser than that pun 4 orang ada orang yang dah bertagur je. Memang ini dari pengalaman 4 orang tinggal serumah indah bertagur. So kita ni ambil yang baik lah, yang positif kan, dan mesti kita ni ada cuba bersikap toleransi dan cuba memahami. Kalau sekiranya sekiranya again this is general my assumption indah tak sealiran, it's okay. Kadang-kadang kan saya mengambil ni sunnah Rasulullah belang kali ni macam there are people who doesn't like us but it's okay as long as we're not hurting that person. Alright, so what we do is doakan dari jauh lah. Semoga orang itu menerima hidayah, semoga orang itu dapat dapat sama sealiran nantilah satu hari nanti akhirnya akan dapat menerima ketani seadanya. So all those things memang ketani mesti tingkatkan. Itu salah satu cara strategi yang cepat lah hanya ketani dapat ketani buat lah because kalau kan mau make sure everybody in the same house to be, jangan tahu serumah masa belajaran ni. Kadang-kadang dalam ahli keluarga pun, dalam satu rumah pun indah bertagur kan. So, exactly. So, it can happen anywhere really. But so, itu caranya untuk menjaga kemaslahatan kita ni. Kalau sekiranya indah orang sama-sama ada satu kesefahaman, it's okay to just walk away. Orang first things first, kalaunya ada isu, again we have to address it, but however kalau masih dia dapat diselesaikan, we just walk away dengan cara baik. Yes. Dan doakan orang itu. Alright, so that's one way. Doakan diri kita ni lah juga. So again, I think that's quite related to systematic toxic environment. The next question itu kalau kita ni mengalami persekitaran yang toksik. Apapun petani yang sebenarnya yang mencatur kehidupan tadi bahan. Correct. Petani yang mencatur kehidupan. Kalau petani kan mau seperti macam yang Puan tadi cakap tu, kalau petani mau rumah petani itu macam mana? So macam mana caranya untuk petani membuat rumah itu macam tu? Petani yang membentuk lah. Sekarang hidup itu sebenarnya petani, tapi orang gitu tu. Kadang-kadang ada external factors pun. Pasti akan ada macam bukan yang sesuatu yang petani expect. Laku pada diri tadi. Tapi itu adalah merupakan dugaan, cabaran. Cabaran kita ni. It's part and parcel of our cabaran. And again, kadang-kadang payah pulang but as
kita ni as a orang Islam, kita ni mesti percaya akan rezeki kita ni rezeki kita ni. So kadang-kadang kita ni dapat rezeki bertemu dengan orang-orang Cemanian ni adalah salah satu cara untuk Allah memberitahu kita ni, mengajar kita ni, mungkin jangan tak macam ni, jangan macam orang ni, macamlah. Ada hikmah. Ada hikmah. Correct. Maybe Okay, boleh pick up ada kalau ada yang amalan zikir, selawat. Soalan-soalan yang bolehkan dijawab secara sepintas lalunya. How to explain to all the people and us about not crossing our personal boundaries. Okay. Okay. Puan? Macam mana tu? Puan aja. Kalau menjaga hati yang ini, menjaga hati lagi. Menolong orang yang menghadapi. Orang yang menghadapi mental health issue tapi dalam masa yang sama dia tidak mahu untuk ditolong. Jangan takut busybody-nya. Boleh menjawab yang soalan kita ni diciptakan dengan kepandaian berbeza-beza. Macam mana kita ni kan menghilangkan overthinking yang kita ni itu ketinggalan dari kawan yang lain. Okay. So it's easy as Anu pulang sebenarnya jawapan itu, don't compare yourself with another person. With the others itu jangan tani bandingkan. Because kita ni manusia ni it's normal lah kalau sekiranya kita ni berasa yang kita ni ketinggalan ataupun mungkin kita ni melihat orang itu lebih daripada kita ni. Tapi janganlah tani fikirkan because Allah ciptakan kita ni itu ni orang ada keistimewaan masing-masing dengan kepandaian yang berbeza. Lepas tu dengan kelebihan yang lebih daripada orang lain. Memang kekurangan it's a normal thing. Tapi kalau kita ni sampai membandingkan diri kita ni dengan orang lain itu seolah-olah kita ni itu indah bersyukur dengan apa yang Allah bagi. So untuk habis kita yang di luar itu jangan membandingkan diri dengan orang lain itu sampai kita ni jadi stres. Kita ni itu kan menjadikan diri kita ni orang lain itu it's something yang no bah. Jangan kita ni kan okay, iyalah wah, ia boleh terdapat cuma ni, aku pun boleh tu. So siapa yang stres? Kita ni kan yang stres macam tani kan mengadakan and tani kan menjadi orang lain atau indah akan terjadi. So accept yourself for the way you are. You are beautiful in and out itu. Okay? Terima seadanya diri bis kita. Jangan sampai ia menjejaskan bis kita punya mental ataupun memikirkan, oh aku kan terdapat ani, ia ada boyfriend, aku pun ada boyfriend tu. So to catch up with other people untuk menyamakan kita ni dengan diri orang lain itu pun sudah jadi beban arah kita ni. So kenapa tadi kan menambah bebanan itu? Hadapilah apa yang bisa kita hadapi masa ni. Exam, kan berjaya. It's something yang boleh membanggakan diri kita ni. Instead of tadi memikirkan kita ni kan jadi pandai macam ia. So find yourself punya kelebihan. Okay? Can I add on Jua? Again, sedikit saja. Memang kita diciptakan dengan kepandaian berbeza-beza. Okay? And our timings of success is also different for everybody. But we know in Islam, we know rezeki yang dibagi oleh Allah tu ada untuk kita ni. You don't have to worry about it. Bila berapa pandainya orang tu atau apa. Yang penting correct. Lurus. Rezekinya salah alamat. But yang penting sekali untuk kita ni semua ialah tu nah, focus on ihsan, excellence. Your ihsan, your excellence. So itu yang lebih penting daripada mengingaukan ya tu lagi steady daripada aku ya lagi janji dan aku indah. No. Focus on you. You focus on apa yang excellence for you. Itulah I think. Okay, tadi sudah berada di penghujung. Tadi ada bercakap mengenai dengan apa amalan dan zikir. InsyaAllah tadi akan tutup podcast kita yang ni dengan bacaan doa. Dan sebelum itu juga mental health di ujung sudah ni ataupun ada kan jawab lagi satu lagi boleh share pengalaman Ustaz Afiq. Boleh pengalaman Ustaz Afiq ni tentang persediaan mental health Ustaz semasa kan tamat program SAP. Tu permintaan tu bersama lagi. Ustaz. Pengalaman persediaan mental health tentang persediaan mental tentang health. persediaan mental health ataupun kesihatan mental. Adakah masa tu ada tekan ke? Okey. Cuba bayangkan mungkin exam itu sebulan, exam sebulan, 15 days. Bayangkan
Ani this is the last time yang Ustaz akan ada di Jordan. Mungkin, ya. Ani jua mungkin final exam Ustaz untuk semester 2 tahun 3. Okay. Why not we try our best? Yes, Ustaz time tu ada cabaran. Madah takhrij hadis tertidur. Tertidur pukul 2. Tapi menghafal belum banyak. Kemudian terbangun pukul 4. Panik terus, nervous. Push all the way. Sampailah alhamdulillah. So, itu jua saya ambil pengajaran for the next madah. Saya belajar di cafe yang 24 hours. Sebab saya time di Jordan tinggal seorang. So, ada support. Belah kena support. So, mau tertidur lah. Jadinya, inisiatif saya pergi ke cafe yang 24 hours. Dan bi'ahnya berubah. Semua belajar. Semua bangun. Dari pukul 12 sampai subuh. Even the cafe tu ada surau sendiri. So, tidak ada masalah. So, it's easy lah. So, we try to find our solution kan. Sebab berbeza orang, berbeza kemampuan. So, tani mesti pandai menilai diri. Betul. Nah, itu tu tadi apa yang dicakapkan dengan Anda. Berbeza orang, berbeza kemampuan. Jangan orang kan biasa belajar 4 jam, yang dia biasa belajar 4 jam sekali duduk 4 jam. Ini stres diri dia ya. So tani ikut di mana kemampuan tani. Tani yang tahu apa yang tani boleh buat dan di mana perkara yang melangkau luar kemampuan ke tani. Jadi itu adalah salah satu jua yang perlu tani sentiasa ingat-ingat dan yakinlah bahawa setiap apa yang berlaku itu adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tadi kan merancang untuk melakukan sesuatu macam tadinya Ustaz tu, ia akan berjaga menghafal tapi tertidur. Tapi selepas itu apa kata dibuat? Jangan panik pulang juga. Tapi mesti tadi tahu apa yang akan dibuat bah. Bukan dia macam terus tawakal tu saja sambung balik tidur. Tu bahaya tu. Bahaya tu. Itu bunuh diri tu namanya. Sengaja tu. Sengaja. Jadi banyak lagi sebenarnya perkara-perkara dan mungkin sebenarnya kalau berdialog dengan bis kita ni kalau berdialog dengan berseterangan ni pun mungkin banyak ni. Tapi tidak apa, insyaAllah mungkin pihak penganjur nanti akan membuat dialog pulang instead of podcast. Dialog pulang sama dorang. Tuan ada yang angguk-angguk dialog. Okey nanti. Okey, sebagai apa saja amalan dan zikir ataupun selawat untuk diamalkan, seperti yang biasa, tani di penghujung ini marilah tani sama-sama mencari barakah dengan meledah tangan, tani sama-sama berdoa. Mudah-mudahan habis kita yang berada di luar sana yang menanai amanah untuk menjadi manusia yang berguna, menjadi anak bangsa yang berguna, balik dengan penuh ilmu di dada dan menjadi seseorang yang dapat mewarna-warnikan bumi bertuah Brunei Darussalam ini dan mencapai wawasan Ketani 2035 di mana tadi mengharapkan dan pemimpin Raja Ketani mengharapkan bahawa di sanalah nanti akan lahirnya pendidikan atau masyarakat ataupun orang Brunei yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran. Pendidikan itu yang highlight yang paling Okey, tadi tafadhal Ustaz untuk bacakan doa sama-sama dan yang berada di talian untuk sama-sama mengaminkan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al auladana wa tullabana minan najihin wal faizin fit ta'allumi wal imtihan waj'alhum min ibadikas salihin. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الطير. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين وفقههم في الدين وعلمهم تأويل واهدهم إلى سواء السبيل ورزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لهم صدورهم ويسر لهم أمورهم ووفقهم واهدهم وسددهم واجمع لهم بين الصواب وأعذهم من الخطأ والحرمان والنسيان.
اللهم نور قلوبهم بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وافتح عليهم فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم أخرجهم من ظلمات الوهم وأكرمهم بنور الفهم وافتح عليهم أبواب العلم وزينهم بالأخلاق الحسنة والحلم وأعذهم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمة وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Afiq Jazimin dan bacaan doa itu tadi. Baik, sebelum tadi berpisah, seperti yang telah janjikan tadi, buka kamera dan tanyakan bergambar beramai-ramai. Buka kamera lah dulu. Pasang senyum. Saya tupi. Okay, lawa. Semua masuk dalam skrin. Yang belum buka kamera tu, come on, bukalah. Okay, berapa skrin? Kami. Okay, ia berikan mengasar kameranya supaya nampaknya. Dia dalam kereta tu, bisa memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, ada lagi tu nak. Okey, buka sampai. Kami bagi masa dulu untuk buka kamera. Buka kamera masing-masing. Di mana pun habis kita berada. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada habis kita yang mengikuti program ini. Mudah-mudahan akan dapat manfaat. Okey, lagi. Berapa scan sudah ada? Okey, tadi scan by scan. Start. Scan by scan dah, terus. Okey, terus semua. Okey. 1. Semua sudah buka tak? Handsome. Lawa Okey. 3, 4. Tahan dulu senyum tu. Jangan sampai terklem. Tahan dulu. Okey, sudah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya dan didoakan semuanya akan mendapat kejayaan yang cemerlang. Amin, insya-Allah. Dan tenang-tenang selalu dalam menghadapi peperiksaan. Happy. Mudah-mudahan akan terus sentiasa hijau. InsyaAllah Tani akan berjumpa di lain kesempatan. Tani akhiri eksklumator dan ucapkan terima kasih pada semua yang bersama dengan Tani. Terima kasih dan terima kasih kepada yang berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu pada hari ini. Puan Nur Syamun, terima kasih Puan. Terima kasih Puan Najah Masyanti dan terima kasih Ustaz Afiq. Terima kasih. Dan terima kasih pada semuanya yang bersama dan kami Tani akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahlah. Jangan sedih-sedih. Berada di perantauan, kuatkan hati.
insya-Allah kejayaan akan bersama bus kita. Amin. Bitaufiq wan najah lil imtihan. Bitaufiq wan najah. Okay?